Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Fazmi Zanita binti Awang dari Sekolah Kebangsaan Paya Mak Insun, Pendang, Kedah. Tajuk kajian tindakan saya ialah meningkatkan penguasaan asas darak murid pemulihan khas melalui kaedah congkak darak. Kajian ini memberi fokus kepada penggunaan kaedah inovatif berasaskan permainan tradisional iaitu congkak darak bagi membantu murid memahami konsep asas darak secara lebih konkret dan menyeronokkan. Kajian ini dijalankan di Sekolah Kebangsaan Paya Mak Insun iaitu sebuah sekolah luar bandar di daerah Pendang, Kedah. Sekolah ini mempunyai seramai 468 orang murid dan 36 orang guru. Majoriti ibu bapa murid bekerja sebagai petani, pekerja industri, sektor swasta dan kaki tangan kerajaan. Data murid program pemulihan khas Sekolah Kebangsaan Paya Mak Insun ialah seramai 36 orang pada tahun 2025. Fokus kajian saya adalah untuk membantu murid menguasai kemahiran asas mengira, khususnya kemahiran mendarak bagi 7 orang murid tahun 3 cerdik yang mengikuti kelas pemulihan khas. Kajian ini dijalankan terhadap 7 orang murid pemulihan khas tahun 3 cerdik. Murid-murid ini menghadapi kesukaran menyelesaikan operasi darak secara kaedah abstrak. Mereka juga cenderung hilang fokus dan minat terhadap pelajaran matematik yang dianggap sukar. Hasil pemerhatian dan analisis, saya mendapati bahawa isu utama ialah murid-murid saya menghadapi kesukaran memahami konsep asas darak sebagai penambahan berulang. Kaedah lama yang digunakan seperti melukis kumpulan dan objek secara berulang didapati membosankan, mengelirukan dan menyebabkan murid-murid kerap melakukan kesilapan. Bukti masalah tersebut ialah keputusan ujian sebelum penggunaan congkak darak. Keputusan sebelum intervensi menunjukkan tahap penguasaan yang rendah iaitu murid E 0/10, murid D 2/10, murid B dan F 3/10, murid C dan G 5/10, murid A 6/10. Keputusan ini jelas menunjukkan murid belum menguasai fakta asas darak. Objektif kajian. Objektif umum ialah meningkatkan penguasaan asas darak 2 hingga 9 dalam kalangan murid pemulihan khas menggunakan permainan congkak darak. Objektif khusus pula ialah bagi meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran matematik melalui pendekatan didik hibur. Selain itu, kaedah ini diharap dapat meningkatkan jumlah jawapan yang betul dalam latihan darak melalui pemahaman konsep yang lebih jelas dan konkret. Objektif ini bukan sahaja menumpukan kepada pencapaian akademik tetapi perubahan sikap dan keyakinan murid. Kajian ini dijalankan bagi menjawab 3 persoalan utama. Pertama, bagaimanakah penggunaan congkak darak dapat meningkatkan penguasaan asas darak 2 hingga 9? Kedua, apakah integrasi permainan tradisional ini mampu meningkatkan minat murid dalam pembelajaran darak? Ketiga, apakah kesan penggunaan bahan maujud atau konkret terhadap kefahaman konsep darak murid? Persoalan ini menjadi panduan dalam pelaksanaan intervensi dan analisis dapatan kajian. Teori dan model berkaitan. Kajian ini disokong oleh teori perubahan Kurt Lewin 1947. Model ini melibatkan 3 fasa. Unfreezing. Murid menyedari kelemahan
dan bersedia menerima perubahan. Change. Pelaksanaan intervensi menggunakan kaedah congkak darab. Refreezing. Pengukuhan amalan baharu sehingga menjadi kebiasaan dan kemahiran kekal. Model intervensi yang digunakan terdiri daripada 3 fasa bertujuan memudahkan murid memahami konsep darab secara berperingkat dan mengukuhkan kemahiran melalui aktiviti manipulatif. Fasa 1, unfreezing, meleburkan kebiasaan, pengenalan konsep darab secara ringkas dan tujuan pembelajaran. Murid diperkenalkan dengan congkak darab. Fasa 2, change, perubahan iaitu pelaksanaan teknik baharu. Pelaksanaan aktiviti permainan congkak darab secara berperingkat, secara ansur maju, bermula darab 2 hingga 9. Aktiviti hands-on, murid menggunakan congkak secara berpasangan untuk menyelesaikan soalan. Pemerhatian guru dan maklum balas segera untuk membetulkan salah faham serta memberi penguatan positif. Fasa 3, refreezing, pengukuhan baharu. Mengukuhkan pembelajaran melalui latih tubi menggunakan congkak darab bagi menjawab soalan latihan dan kuis ringkas, pemantauan berkala dan penilaian formatif untuk menilai pengekalan konsep dilaksanakan. Berdasarkan graf, ringkasan kuantitatif yang diperolehi ialah ujian pra-pelaksanaan. Purata markah murid ialah rendah. Julat markah ialah 0/10 hingga 6/10. Manakala ujian pasca pelaksanaan menunjukkan peningkatan ketara iaitu peningkatan 100% di mana semua murid mencapai markah penuh 10/10. Hasil dapatan kualitatif pula berdasarkan pemerhatian tingkah laku, murid menunjukkan perubahan daripada pasif kepada lebih aktif dan ceria semasa sesi pembelajaran. Murid juga lebih berkeyakinan untuk mencuba dan berinteraksi dalam aktiviti berkumpulan. Dari aspek pemerhatian kefahaman pula, murid tidak lagi keliru kerana boleh melihat dan menyentuh congkak dan batang aiskrim, menjadikan konsep darab lebih konkret. Penggunaan congkak darab sebagai bahan manipulatif sangat membantu murid memahami konsep tambah berulang. Murid dapat melihat corak pengiraan dengan jelas. Jadi, jika berlaku kesilapan semasa membilang, ia mudah dikesan dan segera diperbetulkan. Dengan cara ini, proses pembelajaran menjadi lebih efektif kerana murid mendapat maklum balas segera tentang setiap langkah pengiraan mereka. Faktor motivasi. Unsur permainan dalam aktiviti congkak mengubah persepsi murid terhadap matematik. Pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan dan tanpa tekanan, menjadikan matematik tidak lagi dilihat sebagai beban. Sebaliknya, murid menganggapnya sebagai hiburan yang menarik. Ini meningkatkan motivasi mereka untuk belajar dan mencuba lebih giat dalam aktiviti matematik. Hubungan dengan teori. Dapatan kajian menyokong teori pembelajaran yang menyatakan murid pemulihan khas perlukan pengalaman konkret sebelum beralih ke konsep abstrak. Penggunaan congkak memberi pengalaman konkret tersebut. Seterusnya, membantu penguasaan konsep asas darab. Intervensi ini juga melengkapkan fasa change dalam model Kut-Lewin di mana murid mengalami perubahan positif dan pemahaman dan sikap pembelajaran.